Doktor, saya nak tanyalah, betul ke semua ketulan dekat payudara boleh menyebabkan kanser? Tidak semua ketulan di payudara boleh menyebabkan kanser. Ketulan di bahagian payudara ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang tidak berbahaya atau yang kita panggil sebagai benign, atau satu lagi yang berbahaya atau cancerous. So, bagaimana kita nak membezakan antara dua ni? Pertama melalui presentation dan juga faktor pesakit itu sendirilah dari segi usia, sejarah keluarga. Cuma yang definitif untuk membezakan ialah melalui tisu biopsi. Jadi pesakit yang ada ketulan payudara, kebiasaannya doktor akan mengambil sedikit sampel untuk menentukan sama ada ketulan ini yang jenis bahaya atau yang tidak bahaya. And then dari situ kita akan advise pesakit perlukan pembedahan atau tidak.